Solat sunat taubat ni artinya kata ulama iaitu kita minta, kita pohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat sunat taubat ni adalah solat sunat yang kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan taubat yang kita lakukan ini kepada Allah taala adalah taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang sebenar-benar taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kesannya apa tuan-tuan? Maka dia tidak mudah untuk kembali kepada dosa dan maksiat. Itu namanya solat sunat taubat. Ataupun namanya taubat nasuha. Taubat nasuha ni Allah Ta'ala terima dan tidak mudah-mudah untuk dikembali semula untuk melakukan maksiat. Itu namanya taubat nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama, dalam melakukan solat sunat taubat ini hendaklah didasarkan kepada 3 perkara. Yang pertama, antaranya yang pertama, menyesal dengan dosa maksiat yang dilakukan. Kena ada penyesalan dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, bersihkan diri kita daripada dosa, artinya berhenti melakukan maksiat serta segera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tuan-tuan, walau macam mana pendosa macam mana sekalipun, cepat-cepat untuk kita taubat istighfar kepada Allah taala. Bagaimana satu orang, kata ulama, dia tidak bosan dan tidak boring melakukan maksiat, begitu juga jangan bosan dan boring untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun siangnya dia buat maksiat, malam dia taubat, esoknya maksiat, kemudian taubat, kemudian maksiat, kemudian taubat, kemudian maksiat, kemudian taubat, tetap juga sebanyak mana dia buat maksiat, itulah yang diiringkan juga dengan taubat. Jangan sampai maksiat yang dilakukan, taubat itu tidak ada dilakukan. Maka begitulah dia rajin dengan buat maksiat, rajin juga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia jatuh taubat, baru taubat tadi, buat maksiat, ya, taubat lagi. Jangan sampai tinggal. Lepas tu kata ulama tadi, bahawasanya sampai banyak mana dia tidak boring dan gemar buat maksiat, begitu juga jangan dia tidak gemar, jangan taubat. Iringkanlah dengan amal soleh sembahyang sunat taubat, maka pasti tuan-tuan Allah Ta'ala bagi maghfirah, keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, adapun dalam dia meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, umpamanya solat fardu 5 waktu dia ada tinggal, itu tetap kena qada. Jangan taubat, qadanya tak. Puasa, umpamanya puasa yang terluput, dia tak puasa dalam bulan Ramadan, itu kena qada. Dan yang lain-lainnya mengikut kepada kemampuan. Adapun taubat, tetap kena taubat kerana kita ni pendosa. Dan yang ketiga, perlu ada dalam untuk kita melaksanakan solat sunat taubat ini, yang pertama tadi menyesal, yang kedua berhenti daripada melakukan dosa dan maksiat, yang ketiga berazam untuk tidak kembali melakukan dosa dan maksiat tersebut. Azam, niat dalam hati, tinggalkan, jauhkan daripada maksiat dosa tersebut. Ini 3 perkara ni penting tuan-tuan. Istilahnya dipanggil rukun taubat. Maka sebelum kita melakukan solat sunat taubat, ulama anjurkan yang pertama sekali ni tuan-tuan, cuba lakukan sebaik-baiknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. 70 kali. Sebelum sembahyang sunat taubat ni, mai duduk dulu istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 70 kali tuan-tuan. Kalau boleh jangan gapah. Jangan laju-laju. Astagfirullah. Nak cepat dari mana tuan-tuan? Biar kita istighfar tu, kita faham,
dan kita hayati. Dan kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah dan sebagainya. Hayati. Walaupun pendek pun tak apa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 70 kali. Ini sebelum sembahyang sunat taubat. Itu paling asal, paling pendek tuan-tuan. Kerana baginda Rasulullah SAW menyatakan, atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 70 marrah, 70 kali. Itu Nabi yang maksum, terpelihara daripada dosa, tetap juga istighfar minimal paling tidak pun 70 kali. Ni hak kita bukan Nabi, bawah 70 pula. Patutnya hak kita bukan Nabi ni, patutnya lebih lah daripada 70. Maknanya itu dia punya, apa dipanggil, paling dia punya penanda arah dia. Jangan sampai satu hari tuan-tuan kurang 70. Kurang 70. Tak apa Ustaz, saya Nabi Melayu. Nabi Melayu pula, Nabi akhir zaman. Tak ada tuan-tuan. Kita ni pendosa, maka lebih lah daripada, jangan kurang satu hari 70. Jangan kurang satu hari 70. Sebab tu ulama sebut tuan-tuan, kita ni orang awam, paling basic pun istighfar tu 100 kali pagi, 100 kali petang. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ini basic tuan-tuan, asas. Asas. Tapi kalau boleh dapat sembahyang sunat tahajud tu sebelum sembahyang sunat taubat, maka istighfar dulu sebanyak bilangan 70 kali. Kemudian barulah kita untuk melakukan solat sunat taubat, iaitu lafaz niatnya, usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Cuma ada yang tanya, boleh tak sembahyang sunat taubat ni siang? Malam susah nak bangun lah, dia kata. Tak taubat-taubat dah macam itu, dia kata. Nak buat siang? Boleh. Tak ada masalah. Buat siang. Malam dia susah, tak bangun, boleh buat siang. Cuma malam ni paling sesuai untuk kita takarrub, melakukan sembahyang sunat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi boleh. Cuma yang tahajud tadi, siang tak ada. Siang tak boleh. Lama je sembahyang tadi lepas zuhur, kawan tahajud. Kawan tahajud. Itu terkejut namanya. Dah, tahajud malam tuan-tuan. Tapi taubat ni boleh siang, tak ada masalah. Tinggal lagi kalau dapat malam itu yang lebih terutama. Jadi bila sudah niat lafaznya usalli sunatan taubah raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka dianjurkan kata ulama, selepas daripada Fatihah rakaat pertama, surah yang dibaca, tuan-tuan boleh ada 3 pilihan kata ulama. Dalam sembahyang sunat taubat ni, lepas Fatihah, surah-surah yang dianjurkan kata ulama ada 3 pilihan pasangan surah. Rakaat yang pertama, ini pilihan yang pertama. Rakaat yang pertama lepas Fatihah suratul Kafirun, dan rakaat kedua selepas Fatihah suratul Ikhlas. Ini kaedah yang pertama. Rakaat pertama lepas Fatihah, sembahyang sunat taubat ni tuan-tuan. Lepas Fatihah rakaat pertama suratul Kafirun, Qul ya al-Kafirun sampai habis. Rakaat kedua lepas Fatihah suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai habis. Ataupun pilihan yang kedua, rakaat pertama lepas Fatihah ayatul kursi 11 kali. Sesuai lah tu sikit ke tuan-tuan, banyak sikit. Dosa pun banyak tak? Banyak. Kaedah yang kedua, lepas Fatihah ayat kursi 11 kali. Kemudian rakaat kedua lepas Fatihah suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad 11 kali juga. Ini pilihan yang kedua. Okay, tuan-tuan. Pilihan yang ketiga, lepas Fatihah rakaat yang pertama, tuan-tuan cuba buka surah Ali Imran
ayat 135 hingga 138. Nanti balik tuan-tuan buka surah Ali Imran ayat 135 hingga ayat 138. Itu pada rakaat pertama lepas surah Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua lepas Fatihah, tuan-tuan buka juga surah Nisa ayat 111 sehingga 113. Saya tak nak sebut dia punya tu, nanti tuan-tuan tak buka, tuan-tuan buka cari. Saya ulang balik, pilihan yang ketiga lepas Fatihah rakaat pertama, tuan-tuan buka cari ataupun baca suratul Ali Imran ayat 135 hingga 138. Okey? Kemudian rakaat kedua lepas Fatihah baca suratul Nisa ayat 11 hingga 13. Oh, dia kata ini pakat tak taubat lah Ustaz. Tak apa, ambil pilihan pertama, Qul ya kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Tak jadi masalah. Ini cuma anjuran ulama. Boleh. Dah. Muslimin hadirin dirahmati Allah. Kemudian tuan-tuan, kata ulama, cuba dalam sembahyang sunat ni, apatah lagi dalam sembahyang sunat taubat, ketika mana kita rokok dan ketika mana kita sujud, tuan-tuan lebihkan tasbih. Contohlah, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sembahyang fardu kita buat berapa? 3 tak? Sembahyang sunat ni tuan-tuan, ataupun sembahyang sunat taubat ni tuan-tuan, usahakan paling tidak tuan-tuan buat baca bilangan dia tersebut 11 kali. 11 kali contohnya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sembahyang sunat boleh lebih. Itu yang tuan-tuan kalau tengok ada orang yang dia qiyamul lail atau melakukan sembahyang sunat, rokoknya lama kerana dia lebihkan daripada 3 kali. Kalau sembahyang ni tuan-tuan malam, sembahyang sunat ni, tuan-tuan boleh tasbih tu umpamanya lebihkan sampai menjadi 11 kali. Sama ada tasbih ketika rokok, tasbih ketika sujud. Dia lain tuan-tuan. Cubalah. Dia punya, susah nak cakap lah tuan-tuan, dia punya apa, zuk dia. Dia punya zuk dia, roh dia lain. Berbanding dengan tuan-tuan kita tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, Allahu akbar. Dia tak dirasa lain. Apatah lagi dia pada qiyamul lail tengah malam, sedangkan manusia orang lain sedang tidur. Kita mai datang buat tuan-tuan, dengan dosa kita minta ampun. Kita buat banyakkan kali tasbih ketika mana sujud dan rukuk. Dia feel dia lain tuan-tuan. Feel dia lain, zuk dia lain. Biar benar-benar kita sebenar-benar dirasa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang boleh walaupun 2 rakaat, lama masanya tuan-tuan. Ini ulama anjurkan lebihkan bacaan tasbih ketika rukuk, subhanallah azimi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ketika mana sujud dan rukuk menjadi bilangan sehingga 11 kali. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan dalam kita melakukan sembahyang sunat taubat ini, ulama anjurkan untuk kita baca sebanyak 40 kali ketika mana sujud yang terakhir sebelum bagi salam tuan-tuan. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, aku termasuk daripada orang yang zalim. Kerana orang yang melakukan dosa maksiat, artinya dia selalu melakukan kezaliman atas diri sendiri. Bukan zalim pada Allah Ta'ala, dah atas diri dia. Ini tuan-tuan, bila nak baca? Pada sujud yang terakhir dalam solat sunat taubat. Berapa kali? 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita menyatakan kepada Allah Ta'ala, kita ni pendosa, kita ni zalim.
kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni banyak dosa, kita zalim atas diri kita, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan. Ini sujud yang terakhir 40 kali dibaca sebelum kita salam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Bila selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya sunat taubat ni tuan-tuan. Maka dibaca istighfar sebanyak 10 kali. Lepas sebenarnya sunat taubat, istighfarnya 10 kali. Paling tidak pun paling minima. Paling terbaik tuan-tuan baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Hafal tak? Kalau boleh hafalkan. Cari buku-buku, tengok Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ini dibaca 10 kali. Paling tidak pun tak ngampal dah Ustaz Sayyidul Istighfar. Tak apa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nak istighfar yang lain pun boleh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mauta wala hayatan wala nusyura. Pun boleh. Tak jadi masalah. Yang penting kita istighfar sebanyak bilangan 10 kali. Tapi yang dapat yang paling terbaik tadi tuan-tuan, Sayyidul Istighfar. Kalau tuan-tuan baca Sayyidul Istighfar, itu 3 kali boleh. Penghulu bagi segala keampunan ataupun istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih tuan-tuan, disebut dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, Sayyidul Istighfar ni kalau boleh diamalkan setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas asar ataupun maghrib. Ini jadikan amalan. Ni saranan Nabi SAW, Sayyidul Istighfar. Rasa memang kena hafal lah tuan-tuan, sebab kita ni dosanya tetap ada. Sayyidul Istighfar, jangan sampai tak hafal lah, rugilah Sayyidul Istighfar. Sebab tu Nabi suruh diamalkan Sayyidul Istighfar ni lepas subuh 3 kali, lepas asar ataupun maghrib 3 kali. 3 kali. Kan kita dah sebut kan dalam pertemuan yang lalu, 2 bulan lepas kan, amalan Sayyidul Istighfar. Maka siapa yang membacanya Sayyidul Istighfar selepas daripada subuh, kemudian pagi tu, hari tersebut dia meninggal, dia mati, maka dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia baca lepas asar ataupun lepas maghrib 3 kali. Kemudian malamnya dia mati, maka dimasukkan, diharamkan dia api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usahakanlah fastabiqul khairat, rebut peluang ini. Rebut peluang untuk usaha membaca, menghafalkannya Sayyidul Istighfar. Bukan hafal je, tapi bawa lah. Bila dah hafal, bila kita amal, nanti insya-Allah dia lama-lama lekat. Dia lama-lama lekat. Sebab tu tuan-tuan, kita solat Jumaat tak? Solat Jumaat. Solat Jumaat ada 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Tuan-tuan, ketika mana selang kepada nak masuk khutbah kedua, kan khatib berhenti sebentar, duduk. Sunat kita berdoa tak? Tuan-tuan, ulama kata doa apa yang paling sesuai sekali nak dibaca ketika mana pertengahan tersebut, khatib tengah duduk tu. Masing-masing semua doa kan? Semua doa. Tuan-tuan, doa yang paling terbaik sekali pada ketika mana khatib sedang duduk tu, nak masuk khutbah yang kedua, tak lain dan tak bukan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Guru kami sendiri bagi tahu tuan-tuan, inilah Sayyidul Istighfar inilah yang sepatutnya dibaca ketika mana imam tengah duduk untuk sambung seterusnya pada khutbah yang kedua. Kadang-kadang kita fikir nak doa apa ada orang doa panjang, ada orang doa pendek, apa semua. Yang terbaik dari Sayyidul Istighfar.
Imam duduk saja, terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa adika masata'tu, sampai habis. Selesai. Itu tempat yang paling mustajab, tuan-tuan. Paling mustajab. Antara dua khutbah. Ketika mana khatib sedang duduk tersebut. Tempat yang paling mustajab. Maka doa yang paling terbaik sekali, itu dia. Sayyidul Istighfar. Dibaca pada ketika itu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Tapi kalau tak hafal, tuan-tuan, bolehlah bawa buku. Kalau ada buku, bawa je. Tengah-tengah malam tu bangun pukul 4, ambil buku. Lagipun dah lepas mayang. Dah lepas mayang tu, ambil buku, baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Lama-lama ngapal lah tu. Lama-lama insya-Allah lekat. Dia hafal. Boleh saja. Jangan pula dalam semayang pula. Ni bagi kita dalam semayang tu, lepas salam, maka istighfar. Maka yang terbaik, bacalah istighfar ataupun sayyidul istighfar. Boleh baca dengan buku tersebut. Kalau tak boleh juga, tak mampu juga, tuan-tuan, bacalah doa sendiri, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Bugis, dalam bahasa Jawa, dalam apa juga sekalipun. Tak kisahlah, tuan-tuan. Itu dah lepas daripada sembahyang. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana kaedah untuk melakukan sembahyang sunat tasbih, dan seterusnya nanti sembahyang sunat hajat, dan seterusnya nanti sembahyang sunat witir. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.